Hari ni kita nak masak goreng pucuk paku. Kita akan tumis bawang dulu, lepas tu baru kita akan masuk cabai, pucuk paku dan carrot. Bawang dah layu sikit, kita masukkan bawang putih. Saya masukkan sambal belacan. Sambal belacan ni saya buat siap dah. Sambil saya masak ni saya nak share sikit lah. Bila ada satu hari tu saya ke pasar raya lah. Saya tengok seorang budak ada atas troli dengan barang penuh, tapi saya tak nampak parents dia ataupun kakak-kakak dia dekat situ. Lama juga saya tengok budak tu dalam 5 minit, tapi tak ada siapa yang dekat dengan dia. So di situlah kerisauan yang muncul dalam diri saya, apa akan jadi jika anak kita tu tiba-tiba hilang, sebab dia tanpa kawalan. So saya harap ibu-ibu bapa ataupun mana-mana parents, adik-beradik dia ke kakak ke, tolonglah hati, jangan tinggalkan budak tu dalam troli. Dia bahaya, nanti kena colek. Budak pun pakai barang emas, pakai rantai, pakai gelang kan. So tolong prihatin lah kan. Okey, saya masukkan pucuk paku yang saya dah celok tadi. Saya nak campur carrot sikit. Cabai tadi nampak sikit, saya tambah sikit lah. Bagi nampak ni sikit. Banyak sikit. Lagi bolehlah nak bubur perasa ke garam ke, ikut terpulang pada masing-masing. Kalau saya pakai chicken stock, no. Kalau yang tu saya memang tak bubur garam dah, sebab yang tu dah masin dah.